KSON ADX EG atau nama panjang dia ADX Tiger. Secara kasar dia 400cc, berat dia dalam 214-15 kg. Suspension masih lagi CVT. Perasaan menunggang, dia punya perasaan tu sangat santai dan mudah untuk kita kendalikan sebab walaupun berat dia 214 kg, namun untuk ratio tunggangan, pusingan U-turn, untuk kita buat slalom di antara kon, ketika pemanduan atau tunggangan perlahan amat mudah untuk kita kendali dan kemudi. Dia punya ruang kaki juga selesa. Jadi sebab dia ada dua cara, bermakna satu anda boleh duduk ataupun tunggang dengan cara menegak, dan lagi satu anda boleh lunjurkan kaki untuk memberi keselesaan yang lebih optimum semasa anda menunggang motosikal ini. Kami pun ada buat tadi pecutan 0 ke 100 dia memang laju. Braking dia pun aku nak puji juga. Walaupun motor ni 200 kilo dan ke atas, jarak brake tu, jarak berhenti tu sangat-sangat optimum lah. Makna kata kita tidaklah terasa terlajak, tidaklah terasa tak cukup ruang jarak tu untuk kita berhentikan kenderaan ini pada kelajuan 130 km sejam. Brake dia sangat responsif depan dan belakang. Untuk video yang aku sedang bercerita ni, harga belum diketahui lagi. Nanti kita akan ketahuinya tidak lama lagi, bulan hadapan.